tahun tak pulang. Lama nak duduk di rantau. Jaket pakai tak ya? Kita salah. Karena kawan-kawan lama Abang Bonci, Odoang, Ismet, Gindo, Bahim. Ya kalau kena ada, agaknya mungkin tambah Bonci baru. Bismillahirrahmanirrahim. Lama. 10, 20. Kok dari hitungan 10? Seharusnya cie. 2, 3, sampai. Ayah ngecek anaknya pulang gini. Pas umur 5 tahun dari tinggal ayah. Mbak untuk mungko ayah. Ayah memang merantau ke Jawa. Mudah-mudahan iyo kini ayahnya pulang. Teragak lah punya ayah. 8. Dulu perbaiki masuk. Jaga juga. Kau orang ya. Ding. Itu. Proyek ini kau. Yung proyek ko din yan, kung ako, wala lang. Wah, caruy kau. So, mayo ke mana kau? Proyek kadang paden. Kelas seminggu nak do orang takik bang. Kok proyek kadang nak do dengan story tu. Ngaji lah ya. Wawancara ya. Awak bayian ngerti wak lo. Bayar do iti ni. Aduh ini mau berduanya. Mau berduanya kalau cilo tali rokok ya. So 3 rati story kau. Gini mau peluangnya. Ya, sekolah tu. Biarlah mau peluang lalu. Sekolah tu. Nama dekor kau. Proyek kadang. Iti mau peluang dia kau ya. Bisa aja pi kurangnya kau. Ayo, di sekolah. Mau peluang ke depan kau. Iyalah. Udah nak do. Banyak berubah kampung. Dulu rimbo pakak sih kok. Lah do sawah. Sarai ya. Gua kambang kampung deh. 10 tahun yang tinggal. Tulisan apa nih ya? Pemuda-pemudi dilarang masuk ke area ini. Rancak kampung kah? Nama deko tak jago kampung awak kah. Dan kalau ojek lo tak selalu nah dari tumbuang punya luar untuk ojek lo ada lain nyola pulang buang buang ojek ah. Cinta yang tulus di dalam hatiku tak bersemi di dalam hatiku apa cinta kalah dia pitida di rumah palak orang lewat masuk kampung dan palak lo kois yang lalu di kampung kau minta piti sudah ada gunuan istilah PPKM pulang pagi kaden nama dia kalau dia aku siapa kau tak orang siku tempat kau kau piti kerja kau mau 50 kau padik tas nah mau membagi kau dari langgar tinggal dah senang Mana?
Tiga dah senan. Kau nak kau? Kemari. Deh. Capek lah ketiak. Ada? Ada bang. Nak kampung pisang ada? Mana? Pulang kampung dah. Pulang kampung. Iya. Oh. Tak boleh dah soalan dah. Tak boleh dah. Itu gini. Peraturan PPKM. PPKM tahu arti dah. Ano? Pokoknya nak pergi ke mahkamah apa dia preso kan. Lengkap surat ada surat vaksin, ada surat izin awak keluar kota segala macam. Boleh awak lewatnya. Tu kamu ke Jawa lewat dia kemari dengan preso surat tu. Kau surat awak? Kau nak saya dah. Nah itu arti lah. PKM. Pulang pergi kaden membayar. Ayuan ni kan peraturan dampak dia. Aduh lah pulang pergi kadang membayar tu di mana baik peraturan mengenai tu dah. Aden yang paling bagak di kampung kau. Oh, udah apa memang kadang kampung kau. Takut dia. Nanti nak undang-undang dah dan tagak nak mana dan ada cerita membayar dah. Banyak lagi cik tadi lah. Tahu deh Den. Bila sampai tadi Aden preman risiko ni Den. Udah lah memang fisik dah ada. Bila sampai Aden orang bagak risiko. Kecil tadi mendengar sepanjang tadi. Ceramah Aden nemu itu. Dah ceramah dah. Awak pengecian sabana dah. Kam angin kecil dulu. Lah panik dah dari tadi mendengar ke panjang mana kecil. Nanti koti lu. Tak ada teteh dah. Betul dah. Kau 2 kali dah bayar baru kan. Jangan balak jangan deh. Kau nak mau dah menikah 4 dah kan. Untuk dah lembaga dia ni 4 dah. Mengari lu. Betul lah macam mana lu? Bila jamban tu. Banyak benar aku. Sama lah pajak aku ke jamban. Uy, siapa? Kau so tahu dan pakai jaket topi. Kau ciri khas saya di zaman dulu. Kau nak salah. Kau nak di rantai ikut memang kadang dulu dah zaman dah. Baga ai kuro. Aduh dah tapi apa dah. Nah, paduh nya empat ha. Tiba riak dah. Mari ya. Baga ai bikin tak betul. Iya tadi yo dah, tiba meriak dah. Tidak tanya betul dah. Nak ada pulang dan nubek dah. Kutih ha. Dah dah. Paduh ya. Dia porti PKM tadi. Pulang pagi gitu dah. Pulang pagi kadang iya. Iya tadi yo Itu tadi ya. Yo. Kini tak ada PKM dan lah. Aja leh. Tu berapa tiba mari enggak tahu je dan. Ibu ada. Oh, lupa. Oh ya. Di kini udah lah. PPKM tu tak itu kini arti lah berubah. Nah, PPKL kini lah. Oh, PPKL. Hah? Oh ya. Saya tahu arti ya. Tahu dah. PPKL-nya depo yang paneng palu dan. Hah? Tani langit. Tambah dah mau dah. Hah? Tambah dah mau game. Manga orang tu.
Kalau nggak salah jaket tuh sama aja foto yang dia bunda, foto ayah. Sehari ko lah bara orang dapat ini kan. Anu barang dah. Yang ketiga udah yang diusul ya. Berarti dua lah. Dua lah dah. Dah yang pertama saya tadi. Ada orang lalu tadi dah. Minta biti. Tuh. Ada orang kerja tukang kok banyak biti kan. Yo preman bagak namanya. Tapi atau preman bagak anak, bagak di kampung lah. Hah? Ya. Kok nak bagak apa ke Jawa nah? Itu ya. Hah? Minimal itu ke Jawa. Jadi lah dua nak minta tadi. Iya. Nah, lama tadi kan Eko. Itu dah. Ada. Aku kada dua dah bawa. Ada. Kamu mana? Imbang kan? Hah? Jadi yang wan dirantai itu sampai di mana tahu gue? Pakai jaket, topi, baca tu. Itu saja itu dengan situ ya. Ini kalau terasa ada laki tangannya kan? Kalau terus mana dah. Rambut tulangnya soalnya dah. Jangan tuh ya ini ya. Ya. Ada Kinza ya. Kinza, anak ayah tuh. Oh, ini lah gadang saya nak ayah. Ini nak lagi nak. Ini lah gadang nak ayah. Ha, gapuk nak ayah ya. Ha. Ya, bangga ya sih kau ya. Untuk orang bercakap, yo dari jauh nampak nih. Kecik bunda yo ya preman dulu. Tu siap tu dah ada ninju lah. Tu kok gini bercakap lo lihat. Cakap loh nak. Iku om ko lah lamu kawan ayah mah. Latihan karate kami tadi ya lah lamu nak sobok kan tu latihan karate. Oh aja kan. Iya nak. Kami lah latihan karate. Lah mau nak suruh. Nah dulu lah pulang kan. Kecen ke bunda ayah lah pulang ya. Mana pinsan-pinsan bagai lah latihan karatenya. Ambil video cek luar untuk masyarakat lah. Alah, yang kini tolong buat di video ko. Nah, saya minta maaf. Ya. Ijai sana mau deh ijai kapak ya. Ijai kapak. Nah, ijai kapak ke masyarakat Siko, jo masyarakat nak pernah kan palak ijai. Nah, ya kerja kamera dah. Dun sanak sadonyo ambo ijai kapak minta maaf. Ya kok lah nang wak palak pitinyo yang pernah ambo sakiti. Mohon ambo dimaafkan. Ambo semua Bang Bandi rantai mohon dimaafkan serak. Lah. Jadi walaupun ambo nak polisi, ambo nak aparat ya. Nah, menilai ko video ko harus ambo sebarkan ke masyarakat. Insya Allah.